Baru-baru ini, sebuah sidang media telah diadakan buat konsert Sinaran Hati. Sinaran Hati adalah usaha lanjutan pihak Suria dalam membantu pertubuhan-pertubuhan Melayu untuk mengumpulkan dana kepada mereka yang kurang bernasib baik. Sebuah acara amal gabungan Suria dan TAA Trust Fund, konsert kali ini dijangkakan agak lain dari tahun-tahun yang lalu. Kalau dulu ia dikenali sebagai Ikhlas, kali ini ia digelar Sinaran Hati. Apakah matlamat sebalik penukaran ini? Penukaran nama daripada Ikhlas kepada Sinaran Hati bermakna persembahannya berlainan dari segi konsep, menekankan ciri-ciri kemelayuan, tradisional dan juga culture. Bagaimana dengan tujuan dan harapan buat Sinaran Hati tahun ini? Untuk memenuhi objektif Suria dan TAA untuk menderma pada malam itu kepada mereka yang kurang bernasib baik. Kita lihat pandangan artis-artis yang telah diundang untuk mengumpul dana melalui acara hiburan ini. Gembira dan juga besar hati lah. Ini adalah satu usaha murni daripada TAA, Suria dan artis-artis yang baru dan yang lama. Saya harap pada malam itu nanti para penonton Suria akan telefon buat amal pada mereka yang memerlukan. Pihak TAA, saya merayu kepada semua yang menonton supaya memberi derma melalui tali amal atau telefon amal yang nombornya telah tertera di kaca TV ini. Jadi dermalah seberapa ikhlas yang mungkin agar sumbangan anda dapat dimanfaatkan kepada orang-orang yang miskin dan yang memerlukannya. Setahun sudah berlalu. Saksikan siaran langsung Sinaran Hati Jumaat 8.30 malam hanya di Suria. 2005 Project Superstar Kelvin Tan can sing. Not only can the newly crowned male and female champions sing, they can dance. They will mesmerize you. They are also versatile. 2007 Project Superstar. Will it be Darren or Dia? Project Superstar Grand Final, Sunday, February 4th, 7:30 p.m. live on Channel U. Suria mempersembahkan sebuah acara konsert amal yang penuh gemilang, Sinaran Hati, dengan penampilan artis-artis popular Rahimah Rahim, Hairul Anwar, Fauzi Laili, Hairil Yusof, Nurul Aini, Huda, Is, Mantoya, Uthman Hamzah, Fiza, Roza dan ramai lagi. Bersama artis undangan khas Hadi Mirza dan kumpulan Indonesia La Estro. Mari berhibur sambil beramal dalam siaran langsung Sinaran Hati 8.30 malam ini di Suria.